Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri, salam sejahtera serta salam satu Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana untuk kesekian kalinya kita semua berkesempatan berada di dalam bulan Ramadan 1435 Hijrah. Semoga ibadah puasa kita dalam bulan yang penuh keberkatan ini memberi keinsafan, kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan motivasi diri kita dalam melaksanakan tugas-tugas harian. Tuan-tuan dan puan-puan, para guru, pelajar-pelajar dan seluruh warga pendidikan di Negeri Perlis, Aidilfitri adalah hari kemenangan untuk umat Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmat-Nya kita dapat menikmati segala kemudahan, kesenangan dan kesejahteraan yang berpanjangan serta dapat meneruskan kehidupan ini dengan lebih baik dan berjaya. Aidilfitri juga merupakan satu anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam setelah sebulan berpuasa Ramadan. Umat Islam yang dapat menunaikan ibadat puasa dengan penuh keimanan dan kesempurnaan bukan saja dapat merasai kegembiraan ketika berbuka, malah semasa menyambut Aidilfitri. Juga dijanjikan satu lagi kegembiraan yang abadi apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Gunakanlah segala hasil tarbiyah Ramadan untuk menyemarakkan lagi semangat mujahadah dalam beribadat dan bekerja sehingga kemuliaan dan kegemilangan umat Islam kembali diraih. Jangan sama sekali meninggalkan terus proses tarbiyah Ramadan sehingga kita termasuk dalam golongan yang hanya berpuasa sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak berpuasa pada segala anggota yang sepatutnya sehingga ia merugikan kita bukan saja di dunia, malah di akhirat nanti. Raikan Aidilfitri sebagaimana yang dituntut oleh Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada Aidilfitri ini melakukan sedekah, melakukan segala bentuk kebaikan dan kebajikan seperti solat, berzakat, bertasbih, berdoa kerana sesungguhnya hari ini adalah hari yang Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu dengan rahmat. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua warga pendidikan kerana telah memberi kerjasama dan sokongan padu khususnya kepada Jabatan Pendidikan Perlis dalam menjayakan banyak program dan aktiviti yang berhubung kait dengan kemajuan dan kecemerlangan pendidikan di peringkat negeri dan kebangsaan bagi merealisasikan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. Kepada semua murid, sambutlah hari raya ini dengan penuh kegembiraan. Di samping itu, janganlah leka dan alpa terhadap pelajaran, terutamanya bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PT3, SPM dan STPM pada tahun ini. Berusahalah bersungguh-sungguh bagi mengejar impian mencapai kejayaan yang cemerlang. Buktikan bahawa kita mampu mencipta kecemerlangan dan dapat mengangkat Negeri Perlis sekurang-kurangnya 5 negeri terbaik
dalam semua peperiksaan bersesuaian dengan program Perlis Top 5. Jagalah keselamatan diri semasa musim perayaan ini kerana malang tidak berbau dan sebarang kemungkinan atau musibah malapetaka boleh berlaku. Akhir kata, saya dengan rasa kerendahan hati bagi pihak diri, seisi keluarga dan seluruh warga dan staf Jabatan Pendidikan Negeri Perlis mengambil kesempatan ini menyusun jari nan 10 memohon kemaafan zahir dan batin atas apa jua kesalahan maupun kesilapan yang dilakukan. Semoga Tuhan sentiasa merahmati kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.